Assalamualaikum dan selamat datang ke Business Max Blue. Sistem yang memberikan anda pendapatan lumayan melalui rangkaian bukannya jualan runcit. Berbeza dengan sistem jualan runcit biasa, Business Max Blue adalah berkonsepkan rangkaian. Anda tidak perlu bersusah payah menjual barang untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, pendapatan anda dijana melalui rangkaian, yaitu dengan membina dan menyokong ahli-ahli di bawah anda. Jom saya tunjukkan pelan rangkaian Business Max Blue. Anda telah menjadi ahli. Kemudian Anda daftar 10 orang ahli. 10 orang ini dipanggil generasi pertama. Kemudian generasi pertama juga mendaftar ahli. Ini dipanggil generasi kedua. Generasi kedua juga mendaftar ahli. Ini dipanggil generasi ketiga. Generasi ketiga juga mendaftar ahli. Ini dipanggil generasi keempat. Generasi keempat juga mendaftar ahli. Ini dipanggil generasi kelima. Generasi kelima juga mendaftar ahli. Ini dipanggil generasi ke-6. Apabila Anda membuat belian individu, syarikat memberi bonus 7%. Untuk generasi pertama, syarikat memberi bonus 6% dari kesemua belian. Untuk generasi kedua, syarikat memberi 5% dari kesemua belian. Untuk generasi ketiga, syarikat memberi bonus 4% dari kesemua belian. Untuk generasi keempat, syarikat memberi bonus 3% dari kesemua belian. Untuk generasi 5, syarikat memberi 2% dari kesemua belian. Untuk generasi 6, syarikat memberi 1% dari kesemua belian. Setiap produk Max Blue mempunyai nilai poin tertentu. Poin ini bukan sahaja mewakili nilai produk, tetapi juga menyumbang kepada perkembangan rangkaian Anda. Terdapat 2 jenis poin yang penting, yaitu 1. Poin pribadi, diperoleh daripada pembelian Anda sendiri. Kedua, poin kumpulan, diperoleh daripada pembelian ahli-ahli dalam rangkaian Anda. Untuk mendapat bonus di atas, syaratnya senang sahaja, yaitu Anda hanya buat belian individu 20 poin sahaja. Jom saya tunjukkan kiraan bonus. Jika semua orang dalam rangkaian Anda mendaftar 10 orang ahli sehingga generasi ke-6, dan katakan semua orang hanya membuat belian sebanyak 20 poin sahaja, ini bonus yang Anda akan dapat. Pertama, bonus dari belian pribadi, 20 poin darab 7%, RM1.40. Kedua, bonus dari generasi 1, 10 ahli darab 20 poin darab 6%, RM12. Generasi 2, 100 ahli darab 20 poin darab 5%, RM100. Generasi 3, 1.000 ahli darab 20 poin darab 4%, RM800. Generasi 4, 10.000 ahli darab 20 poin darab 3%, RM6.000. Generasi 5, 100.000 ahli darab 20 poin darab 2%, RM40.000. Generasi 6, 1 juta ahli darab 20 poin darab 1%, RM200.000. Jadi jumlah keseluruhan bonus bulanan Anda hingga generasi ke-6 ialah sebanyak RM246.913.40. Banyak kan? Angka-angka ini adalah secara teori dengan andaian bahawa setiap ahli mendaftar 10 orang dalam rangkaian dan aktif membuat belian 20 poin sahaja. Dalam realiti, pencapaian mungkin berbeza kerana tidak semua ahli akan mendaftar 10 orang. Tetapi, model ini memberikan gambaran potensi bonus yang besar jika diiringi dengan usaha yang konsisten dan hubungan silaturahim untuk mengaktifkan ahli. Mudah kan? Tugas pertama Anda hanya perlu daftar 10 orang ahli sahaja. Bayangkan jika Anda mendaftar lebih 10 orang. Bayangkan jika ahli membuat pembelian lebih dari 20 poin. Anda fikir-fikirkanlah sendiri. Jom lihat bonus-bonus yang telah syarikat beri kepada ahli Max Blue sebelum ini. Bayangkan bonus-bonus ini milik Anda satu hari nanti. Daftar sekarang, hanya RM35 seumur hidup. Jangan biar peluang berlalu begitu saja. Bertindak cepat sebelum terlambat. Bonus besar menanti Anda. Guna, sebar, bina, berjaya. Terima kasih.